Pertama, negeri ini aman. Jadi sebab tu tadi di Suruhanjaya saya sebut, kita kena terima kenyataan tentang sumbangan angkatan bersenjata kita. Tentera, polis, agensi sempadan yang jamin. Tengok negara-negara termasuk di ASEAN, kita di antara yang paling aman. Bila kita sebut ekonomi, jangan mula dengan ekonomi, mula dengan keamanan. Tugas siapa? Tugas tentera, polis. Sebab tu saya tak mahu beberapa tindakan yang baru-baru ini itu seolah-olah memberi gambaran semua angkatan bersenjata atau tentera begitu. Tak. Kita terpaksa tegas. Nak beli senjata jangan pakai komisen. Nak beli senjata jangan ikut ejen. Mesti pilih apa yang negara ini perlu dan manfaat kepada negara ini. Yang itu kita lakukan. Tetapi jangan kita ketepikan majoriti besar, 90% lebih polis dan tentera yang menjalankan tugas dengan terbaik sehingga negara ini jadi aman. Dulu ancaman komunis kita dapat bantras. Kemudian ancaman apa-apa kelompok-kelompok kelampau dengan senjata dapat dibantras kerana kerja mereka. Yang ini saya nak sebut yang pertama.